Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang rasanya dah lama betul lah saya tak buat video dan tak upload apa-apa video dekat dalam saya punya YouTube channel ni. Hari ni saya nak update sedikit sebanyak pasal ikan yang ada kat rumah saya, dan saya nak sambung lagi projek solar yang tergendala dah beberapa bulan yang lepas. Saya tak cukup bajet nak beli barang-barang ni kan, dan hari ni dah komplit dah barang-barangnya. Cuma masih ada lagi beberapa barang yang masih tak cukup tapi boleh pasang sebenarnya. Saya tak ada DC breaker, dan adalah lagi sikit-sikit barang yang tak ada. Tapi untuk runningkan peralatan yang menggunakan kuasa DC dah boleh dah pasang. So hari ni saya nak teruskan lah projek tu. Ini adalah keadaan yang saya punya peti ais, kolam peti ais yang saya DIY. Sebelum ni saya letak ikan-ikan tilapia dalam ni, tapi saya dah goreng semua ikan-ikan tu. Saya dah masak, dah makan, dan saya pindahkan semua ikan-ikan mas yang ada dekat rumah saya ni, pindah masuk ke dalam kolam kolam peti ais ni. Saya jarang hidupkan pump sebenarnya. Pump ada bawah ni, ni filter dia, tapi saya jarang hidupkan sebab saya cuma menggunakan air pump bubble macam ni lah. Saya cuma guna bubble saja. Alhamdulillah ikannya semua okey, sihat. Inilah keadaan ikan mas saya. Masih ada lagi cuma saya tak letak dia dekat dalam akuarium je, sebab saya tengok kalau bela dekat dalam ni lagi menarik lah. Ikan-ikannya pun saya nampak alhamdulillah sihat. Inilah ikan yang paling lama. Asalnya ada banyak sebenarnya, ada dalam 4 ekor ke 5 ekor tak saya, tapi yang lainnya semuanya meninggal sebab saya hari tu berpindah kat rumah yang saya duduk sekarang ni kan. Saya tinggal je ni dekat rumah kampung, jadi tak ada orang jaga, yang lain-lain ni mati. Ni je lah yang tinggal, yang lama lah. Dan ada lagi ni ikan teleskop apa benda ni, butterfly. Ada 2 ekor tak saya ikan ni. Ni seekor lagi ni, warna hitam ni. Dan yang ini ada shubukin, yang ini ada ryukin yang harga murah-murah je lah. Pun dah lama dah tu saya bela tu. Yang menariknya kat sini sebab dia kena matahari, dia kena cahaya matahari secara terus lah. Jadi dia punya keadaan lantai tu, bawah tu semuanya berlumut. Jadi dia makan lumut sekali. Sambil-sambil makan pellet dia makan lumut tu, menyebabkan warna dia makin menarik. Macam ni kan, warna dia memang cantik lah. Beza kalau bela dalam akuarium ataupun beza bila dalam rumah lah. Kalau ni di luar rumah, dia memang kena cahaya matahari, memang cantik lah warna dia. Memang warna ni sangat-sangat naik. Inilah dari ikan mas yang masih berada dalam jagaan saya lah. Boleh tengoklah warna ni kan, cantik. Tapi kalau untuk oranda, ryukin tu sebenarnya kalau kita bela dekat dalam kolam macam ni macam tak sesuai lah, sebab kita tak nampak dia punya keindahan dia tu kan daripada tepi. Kalau jenis-jenis macam butterfly tu memang sesuai lah, cantik, kita boleh nampak lah ekor dia tu kembang. Kalau dekat bahagian dalam rumah, ni dekat saya punya beranda lah, luar dekat anjung rumah. Akuarium semua sebenarnya penuh dengan ikan-ikan cana. Saya sekarang lebih ke arah ikan cana, nak belajar progres, sebab air dekat tempat saya ni memang tak sesuai sebenarnya untuk ikan mas. So saya terpaksa stop lah dulu untuk pelihara ikan mas. Dan dalam masa yang sama saya cuba cari jenis ikan mas apa yang sesuai dengan keadaan parameter air saya dekat tempat rumah baru ni lah. Okey, untuk ikan cana ni cuma ini dengan yang ini saja pakai pump. Yang lain saya cuma pakai air pump bubble saja. Okey, yang lain semua pakai air pump bubble sajalah. Saya tak ada pakai apa tu pump, tak running pump, sebab cana ni jenis ikan yang
boleh kata kuat lah kan. Okey, seterusnya dengan saya punya projek solar panel ni. Sebenarnya saya dah beli dah ni, dia punya solar charger controller ni, solar charge controller ni. Tapi masa tu saya tak beli solar panel lagi, dan sebenarnya saya kumpul duit untuk beli bateri, tapi masih tak cukup lagi kan, sebab bateri memang sangat-sangat mahal harga bateri. Tapi untuk sementara waktu ni saya ada gunakan satu bateri. Bateri ni bateri kereta lama, bateri kereta saya yang lama. Dan saya running pump ni Helia CP60. Saya running guna bateri ni sebab bateri dekat dalam dia ni sebenarnya dah rosak. So saya gantikan je lah dengan bateri kereta ni. Saya DIY sambung wire keluar, dan saya terus direct guna bateri ni. Tapi masih lagi menggunakan sistem current lah, sistem AC, bertujuan untuk hidupkan saya punya AC/DC dan cas sekali bateri ni. Saya tengok dah saya guna dalam 3 bulan ni. Tak sampai 3 bulan, saya ingat dalam 2 bulan lebih lah macam tu. Berfungsi dengan baik. Sebabnya hari tu saya terlupa nak onkan switch ni. Jadi dia menggunakan kuasa bateri 100%. Selepas 2 hari, 2 hari nak masuk 3 hari tu baru saya perasan saya lupa nak hidupkan plug tu. Tapi masih lagi berfungsi. Maknanya saya punya bateri ni, bateri kereta ni, walaupun bateri ni bateri second dia mampu hidupkan saya punya AC/DC air pump tu dalam masa 2 hari. Sebab saya perasan tu dan nak dekat 3 hari juga baru saya perasan. So saya ambil je lah 2 hari. Mampu bertahan selama 2 hari. So saya rasa kalau saya sambungkan ke solar, guna sistem solar ni lebih jimat lah. Dan saya rasa dia mampulah untuk penuhkan bateri ni. Sekurang-kurangnya mampu bertahan selama 1 hari kalau tak ada cahaya matahari. Tapi itu andaian saya saja. So hari ni saya nak try buat, nak try siapkan lah projek ni. Sambil-sambil tu tengok dia menjadi ketak. Dia punya, saya punya ni lah, saya punya planning ni harap-harap menjadilah. Kat sini saya ada satu solar panel. Solar panel ni 50 watt. Saya rasa okey kot. Dengan saya punya bateri tu, saya harap dia boleh dah penuh dalam masa 1 hari bila cuaca panas. Memandangkan saya ni baru lagi dalam bidang solar ni, saya tak faham lagi dengan dia punya kira-kiranya pun masih belum, apa orang cakap tu, belum mahir lagi dah. So saya mulakan je lah dengan sistem yang kecil macam ni. Sambil-sambil tu saya belajar kan. Dan saya bercadang ke depannya nanti ni saya akan upgrade lah. Bila saya dah betul-betul mahir, dah betul-betul yakin, saya akan upgrade untuk besarkan lagi sistem solar ni. Tapi untuk permulaan ni saya cuba dululah dengan sistem solar yang kecil macam ni. Ini ada solar panel 50 watt sekeping. Dekat sini dah siap lah dengan dia punya MC4 kabel ni. Kabel tu kalau tak silap saya nama dia MC4. Dekat soket tu sebenarnya nama soket tu MC4 kalau tak silap lah. Tapi saya nak test dulu power daripada solar panel ni. Saya nak tengok berapa volt yang saya dapat. Tapi memandangkan cuaca sebenarnya hari ni mendung mendung. Tadi pagi hujan. Tapi masa yang saya ada cuma hari ni je, sebab saya cuti hari ni kan. So saya buat je lah. Kalau nak tunggu lagi cuaca ni kan, tunggu panas baru nak pasang, baru nak test, saya rasa memang tak sempat lah. So saya nak cuba dulu, saya nak test dulu berapa volt yang saya dapat. Ok, saya dah sambungkan soket merah ni dengan saya punya multimeter ni untuk test berapa volt yang saya dapat. Ok, bacaan yang saya dapat 19.6 19.5 19.6 macam tu lah. Volt DC. Boleh tahan jugalah. Solar panel ni memang
terbaik lah dalam cuaca mendung macam ni kan, boleh dapat 19. Saya tak pastilah multimeter saya ni betul ke tak betul, sebab multimeter ni murah kan. Tapi tak apa, nanti saya test dekat peralatan yang lain. Saya nak tengok betul ke tak betul dia punya bacaan ni. Okey, untuk test saya punya multimeter ni, sebab saya nak tahu dia berfungsi dengan baik ke tak, dekat sini saya ada DIY satu multimeter juga. Function dia lebih kurang lah multimeter. Ni saya DIY sendiri je. Yang ni boleh di adjust lah. Saya boleh adjust nak berapa volt. Dia boleh adjust kalau tak silap saya sampai 30 volt kalau tak silap saya lah, paling besar. Sampai 30 volt kalau tak silap saya. So saya nak test guna multimeter yang saya buat sendiri ni. Ni sebenarnya boleh dua dalam satu. Multimeter pun boleh, power supply pun boleh, untuk barangan yang menggunakan kuasa DC. So saya test dulu saya punya multimeter ni. Macam ni senang, dia pakai USB. Saya cocok je kat sini. Saya onkan plug. Okey, multimeter dah hidup. Dekat situ 12 12.2 volt. Okey, saya set 12.2. So saya nak test dengan multimeter ni, sama tak? Kalau sama maknanya saya punya multimeter ni okey lah, tak rosak. Okey, dekat sini 12.2. Okey, 12.2. Dekat sini pun memang saya set 12.2. So mana saya punya multimeter ni okey lah, tak rosak. Nanti solar ni kita akan letak dekat atas bumbung. Saya nak letak atas bumbung rumah. Dia punya wire sambung dia ni saya dah beli, tinggal sambung je. Pasang ni memang tak susah sebenarnya. Kita ikut je positif, negatif ke negatif. Cuma kiraan solar ni memang sangat-sangat pening kepala lah kalau untuk orang-orang baru macam saya ni. Tapi tak apa, kita cuba je. Okey, untuk solar panel saya dah pasang dekat situ. Dan wirenya saya tarik agak jauh sikit lah sampai ke sini. Memandangkan kat situ, kalau waktu panas memang tak terlindung cahayanya kat situ. Jadi saya letak je lah dia dekat situ. Kemudian saya tarik dia punya wire tu agak jauh juga, dari sana sampai ke sini, terus masuk dekat SCC, solar charger controller saya. Sini saya guna sistem 12 jam. 12 jam ni maksud kalau tak ada sinar matahari ataupun pada waktu malam lah, dekat bahagian load ni akan on. Maknanya dekat sini akan keluar 12 volt punya DC lah. So ini saya letak dia dekat 12 jam, maknanya malam dia akan hidup. Tapi saya tak pasang dulu yang ni. Yang ini nanti saya ingat saya nak tambah dengan lampu ke apa ke. Tapi saya kena pastikan dululah AC/DC air pump ni mampu bertahan sekurang-kurangnya 24 jam lah. Kalau tak, kalau okey cukup 24 jam pun dia tak mati lagi, maknanya saya boleh sambungkan ke load ni untuk tambah lampu ke apa ke, ataupun semua peralatan DC yang menggunakan sistem 12 volt. Kalau kita perhatikan dekat bahagian hujung sini, dia ada 2 USB output 5 volt. Ini bolehlah kita gunakan untuk cas handphone. Contohlah kalau tiada bekalan elektrik kat rumah, handphone habis bateri, kita boleh guna ni lah. Ataupun kita boleh cas lampu ke apa ke, contoh macam lampu macam ni kan. Ini 5 volt. Semua peralatan yang menggunakan sistem 5 volt kita boleh guna kat sini direct. Cocok je USB kat sini, USB port ni kan ada 2 kat sini. So kita boleh gunalah untuk cas handphone dan sebagainya. So saya rasa setakat inilah saja video saya untuk kali ni. Next time kalau ada lagi projek-projek yang saya nak buat ke, nak set aquarium ke apa ke, nanti saya akan upload lagi lah dekat dalam YouTube channel ni. So saya ucapkan terima kasih lah kepada yang dah follow. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, sila subscribe ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.